Perang ekonomi antara US dan rakan-rakan dagangan lain semakin meruncing. Tindak balas dari negara yang terlibat retaliation akan menambah geopolitical tension dan mengganggu kestabilan ekonomi global dunia. Pelabur besar dan negara kuasa dunia seperti China akan beralih kepada emas secara agresif kerana emas dianggap sebagai aset safe haven, aset paling selamat dan stabil. Kita tunggu dan lihat apakah tindak balas seterusnya dari negara besar lain. Bulan April ni 3 hari berturut-turut emas mencatatkan new high. 1 April 482, 2 April 483, 3 April 493, 4 April. Ingat, satu, apa yang lebih penting adalah banyak mana simpanan anda ada sekarang. 2. Simpanan emas adalah simpanan jangka panjang. Bukan harga hari ini yang kita nak target. Kita nak simpanan kita terkumpul banyak bila harga dah cecah. RM5, RM6 dan seterusnya. 3. Harga emas hari ini akan menjadi sejarah juga. Contoh harga tarikh yang sama tahun lepas 3 April tahun 2024 ialah RM379 sudah menjadi sejarah. 4. Menabung adalah satu proses dan kita perlu masa untuk mengumpul. Tak kira harga, teruskan buat penambahan simpanan anda. Walau apa saja harga emas, kita boleh simpan dan teruskan mengumpul. Emas rendah RM100 di akaun GAP. Semoga kita terus konsisten. Yang belum bermula tu, jangan tengok je harga emas. Jom mula hari ni daftar akaun emas percuma. Klik link di bio. RD Aminuddin sekarang.